Ramai yang tanya saya, Cik Dah, kucing Cik Dah ni makan masa ke nak kawan? Tak korang, makan masa seminggu je. Korang tengoklah sekarang dah kawan. Cerita dia sekarang ni, Kenzo ni dulu dia solo cat selama 4 tahun. Bila saya ambil kucing baru, dia susah sangat nak ngam. Jadi salah satu cara saya bagi kucing saya pakai Feliway Friend ni lah. Feliway Friend ni dia bagus untuk rumah yang banyak kucing, yang suka bergaduh, yang suka bercakaran, yang suka berkejaran. Jangan risau tau, sebab dia selamat untuk kucing. Dia menghasilkan bau feromon. Bau ni kucing je boleh bau. Bau ni menenangkan kucing korang. Lepas saya buat research, rata-rata mengatakan lagi okey kalau korang sambung direct dengan plug. Tapi kalau korang ada satu kucing je ataupun kucing korang stres, korang boleh pakai ni Feliway Classic. Kalau kucing suka sorok ke ataupun suka kencing merata, cakar-cakar, korang kena pakai yang ni. Contohnya macam saya balik kampung hari tu dengan cuaca panas, lepas tu tempat baru, Kenzo dia macam anxious lah sikit. Kucing-kucing lain pun terkesan. Hari pertama memang sorok je bawah katil. And then bila pasang Feliway ni, kucing rasa selamat. Mulalah rumah ni rumah dia. Dialah ketua. Tengok tu macam-macam dia orang buat. Main pintu, kokak pintu, lepas tu panjat amari. Aduh, pening kepala saya. So kalau korang perasan video saya sebelum ni, saya selalu sembur seburan Feliway, sebab Feliway ni boleh menenangkan kucing saya kalau berada di luar. Itu kalau kat luar. Kalau kat rumah, saya memang pakai diffuser daripada Feliway ni. Produk ni memang saya pakai sendiri, saya cuba sendiri. So korang kalau ada masalah yang sama, korang kena cuba.